Adik? Fuck! Abang! Ini! Cepatlah keluar! Tutup pintu! Tutup pintu! Abang, remember our promise? Cuma abang je boleh bagi ke adik. Masa tu juga abang. Kebahagiaan abang, kebahagiaan adik juga. Thomas, tengok. Oh, okay. Hai. Encik Ishri. Syafiq, cakap dengan mereka, kalau mereka nak ambil insurans, kena buat medical check up dulu tau. Syafiq, you dengar tak apa yang I cakap ni? Dengar. I dah take note everything. Tapi macam biasalah. I kalau boleh, I nak target customer lelaki je. Menyampah. Miss. Ni What? What the? Oh my god, I'm so sorry. No. No, it's okay. Sorry, I yang tak perasan tadi. wait, let me change. It's okay, babe.
Cantik. Seksi. Seksi? Apa yang seksi? Abang. Tak. Ni, adik tengok dalam phone adik ni gambar perempuan. Abang tak boleh tengok ni. Siapa punya ni? Cik, saya jumpa ni kat luar. Thank you. Wah. Kenapa abang pandang adik macam tu? Abang rasa adik tahu kot sebab apa. Abang, adik boleh explain. Adik sebenarnya... Adik boleh explain dengan abang kenapa pintu rumah tak berkunci masa abang balik kerja tadi? Adik tahu tak? Bahaya kalau letak kunci rumah ni. Berapa kali dah abang pesan? Kunci pintu rumah ni. Bahaya. Lagi-lagi bila adik seorang kat rumah. Kalau ada orang masuk rumah ni, lepas tu dia tangkap adik, macam mana? Abang! Ya, adik sorry lah. Tak je lah. Tadi adik ingat dah tutup pintu, dah kunci. Tak tahu pula tak kunci. Abang, adik kan dah cakap tak sengaja. Abang sorry lah. Abang janganlah marah. Abang. Nanti kalau abang marah je lama-lama, macam mana nak tidur lena malam ni? Abang, sorry. Abang, sorry lah. Please. Please. Okey. Abang boleh maafkan. Tapi adik kena tolong abang. Just say, adik boleh buat apa je untuk abang persayangan adik. Betul ni? Betul. Okey. Adik kena tolong abang pick someone. Oh my god, I'm so sorry. Kat someone? Mas abang? Sebenarnya abang dah jatuh cinta dengan seorang perempuan ni. Tapi adik sendiri tahu kan abang macam mana. Abang tak reti sangat nak approach dia. What? Seriously abang? Okay, siapa perempuan tu? Abang, cepatlah bagi tahu siapa perempuan tu. Abang! Lelaki pula. Abang, kejap. Tell me, adik nak tahu everything. Dia tinggi ke? Rendah ke? Pakai tudung ke? Tak ke? Semua. Adik nak tahu semua. Adik, kalaulah abang boleh cerita everything pasal dia dekat adik, tak payahlah abang minta tolong adik.
Lagipun abang belum betul-betul kenal dia lagi. Tapi kalau mengikut luaran dia, Abi tengoklah sendiri. Oh, abang rasa biar abang je hantar gambar dia dekat adik. Okey? Okey lah. Cepatlah bang. Nak tengok. Sinilah. Tak. Adik nak tengok. Nanti abang hantar, okey? Ish. Rai. Hana. Siapa yang datang hari ni? Sekejap. Itu nama I. I nak bagi kat you semalam. Betul tahu macam nak contact you. Thank you so much for this. I sendiri pun tak perasan magic kat I tertinggal. Nah. No problem. Super matter je. Next time jangan tinggal apa-apa lagi ke? Si baik kat magic je. Kalau dah tak you, I tak boleh tolong dah. Then maybe I patut bagi number phone I kat you lah kan? Manalah tahu barang I tertinggal lagi. Boleh? Sure boleh. Okay. Oh, ya. Phone I kat dalam. Jom. Shafiq. So this is your drink. So if you nak ada apa-apa, boleh panggil I or my staff. Terima kasih. Jasmine.
Bukan main happy? Senyum apa tu? Tak adalah ni. Adik tengok video kucing comel tadi. Macam-macam lah adik ni. Memandangkan adik kesayangan abang ni ada dekat dapur. Tolong tuangkan air untuk abang. Haus lah. Really mengadanya. Seorang kat situ je pun. Adik tidurlah. Alah, sekejap je. Awal lagi nak tidur tu. Baru pukul 9. Ish. Yelah. Thank you. Nah, special untuk abang. Ampun, baiknya adik abang ni. Untung abang ada adik macam Hana ni tau. Yelah. Air je pun. Ni sila air bulan. Kalau adik masak kek hangus pun, abang nak puji. Abang okey je. Asalkan air tangan adik abang. Sebelum abang lupa. Abang nak tanya ni. Ish. Budak ni. Kenapa? Adik ada jumpa Jasmine? Jasmine? Belum lagi. Tak ada masa lah bang. Kelas, assignment, back to back tau tak? Betul ni? Tak ada. Abang tanya je. Manalah tahu adik dah start approach dia untuk abang. Adik ingatlah bang. Nanti adik jumpalah dia. Adik kan dah janji nak tolong abang. Oh, ya. Ni, esok pagi ada kelas tau. Petang sampai malam baru adik free. Okey. Adik pergilah tidur. Okay. Good night. Nah. Ni, basuh. Jasmine? Belum lagi lah bang. Tak sempat. Kelas, assignment, back to back tau tak? Dia tipu aku ke? Jasmine! You okay tak ni? Ya, okey. You okay tak? Okey, cuma baju I. Ni nanti basuh okey lah. Lagipun kalau dada you yang basah, ini saya boleh keringkan. Kalau tempat lain yang basah, tu yang susah sakit kan? Okey, anak. Kalau dia tak ada tadi, I tak tahu apa jadi kat I. No problem. You betul okay? Ya, I'm okay. I think I penat kot. That's why I jatuh. Itulah you ni. Kerja keras sangat lah. At least, rest lah sikit. Oh, okay. Nak I tolong kemas apa-apa tak? Tak apa. Susah lagi pula. Apa yang susahnya? I free ni. Betul? It's okay. And okay? I balik dulu. Assignment lah. Okay.
Cuba adik jujur dengan abang. Adik ada tipu abang ke? Tipu? Tipu apa? Betul ke? Adik belum jumpa Jasmine? Betul lah. Adik boleh jumpa. Kenapa bang? Sebab sebelum abang tanya adik semalam, abang ada nampak yang adik jumpa Jasmine. So, yang mana satu betul? Abang. Actually adik... Kenapa tipu abang? No. Bukan adik tipu. Adik cuma nak buat surprise untuk abang. Abang. Please lah percaya adik. Tak ada sebab lah adik tipu abang. Adik buat semua ni cuma untuk buat abang happy, tahu tak? Betul ni. Betul lah. Takkanlah adik tipu abang. Abang, remember our promise? Cuma abang je boleh bagi ke adik. Masa tu juga abang. Kebahagiaan abang, kebahagiaan adik juga. Takkanlah adik nak rosakkan impian abang. Kan? Yelah. Hi. Hi. Special for you. On the house. Sebab itu orang Ismail. Wow. Seriously? Macam mana? Sekejap. Ni yang masak ke? Soalan apa ni? Of course I yang masak. Okay. Sedap. Pandai you masak. Okay. Memandangkan you dah belanja I hari ni, so next time I belanja you pula. You ingat, you suruh je yang pandai masak. Serius ni? Okay then. Bila? What about today? Di rumah I. Ya, tahu. Dua ni sama kan? Benda ni dah approve belum? Alright, so Adi, kau siapkan dulu draft ni, dan baru kita buat meeting dengan yang lain. Ya. Vic, kau tahu tak? Kali ni, dah masuk 5 kali tau kau ulang benda yang sama. Chill lah, relax. Ni, kopi ni kau minum. Tak ada, aku ingatkan je. Kau tu selalu lupa. Betul lah tu. Tapi ada satu benda yang memang aku tak akan lupa. Raihana. Kekasih kanda. Jangan macam ni, adik aku tu. Ya, aku tahu. Tapi untung siapa yang dapat dia Dah lah cantik, bijak, single. Dia single kan? Asal kau nak tahu? Tak tahulah. Orang tahu single. Mungkin mana kita boleh macam... Dah. Kau tak payah nak berangan. Langkah mayat aku dulu. Ni aku nak ingatkan kau. Dalam dunia ni, cuma aku je lelaki yang mampu membahagiakan dia. Dan aku sanggup berkorban apa saja untuk dia. Kau kena ingat tu, Adi. Ya, aku ingat. Tapi kesianlah dekat adik kau tu. Kau nak dia single sampai bila? Sampai dia tua? Kau bagilah adik kau ni kebebasan untuk pilih siapa pasangan dia. Kau tahu tak kau tengah buat apa sekarang ni? Kau sekarang ni tengah kongkong dia, kau tahu tak? Kau cakap apa ni, Adi? Kungkung?
Kongko ngapanya? Aku cuma nak protect dia daripada lelaki yang boleh hancurkan hati dan perasaan dia. Contohnya jantan macam kau ni. Kau ni kan? Dah. Aku keluar. Kau ni. Pici-pici telur orang nak telur sendiri tak ada. Suka hati aku lah. Abang Carrot. Tak, jap. Apa yang korang terbiak sangat sampai nak keluarkan barang masak pun nak kena tolong? Hari ni adik nak abang yang masak. Alah, adik masak je lah macam biasa. Lagipun semalam abang dah masak kan? Tak boleh. Hari ni adik nak abang masak juga. Sebab adik tahu masakan abang paling sedap dekat dunia. Leleh ngadunya. Tak ni kenapa tiba-tiba nak suruh masak ni? Abang kena masak juga. Adik masak lah. Abang, Apa pernah lah. please. Kita ada special guest hari ni. Special guest? Yelah. Siapa? Special guest? Siapa? Dah sampai. Jom. Jom. Jasmine. Sorry. I can show you guys ke? Tak adalah. Memang tengah tunggu awak pun. By the way, this is my brother. Syafiq. Ni lah special guest yang adik cakap tu. Jomlah kita masuk. Actually, hari ni abang I bermurah hati nak masakkan dinner untuk kita malam ni. Kan abang kan? Oh ya, okey. Dinner malam ni biar I yang masak. Tapi kena bagi I masa sikit. Boleh ke? It's okay abang. Take your time. Jasmine. Jom. Kita masuk bilik I. Kita bagi sikit abang I masa untuk berkarya kat dapur. Jom. Bye abang. Yes! Aku kena make sure yang aku masak sedap biar dia suka dengan masakan aku. Senangnya dalam hati dapat kenal dengan Jasmine. I tak sangka pula isteri dengan abang ya. Oh. Since our parents meninggal, I cuma ada dia je. Why? Nothing, saja tanya. I nampak you rapat dengan abang ya. Tapi tak serapat I dengan you sekarang kan? You nak buat apa ni? I nak pergi toilet kejap. Okay. Kat lah. Sedapnya. Kan aja cakap, masakan abang ni memang super. Untung betul siapa dapat abang adik ni kan?
Sedap lah. Pandai masak. Thank you. Actually, I ajak you datang rumah ni sebenarnya abang I ni nak berkenalan dengan you. Ya, betul lah pada I cakap. By the way, sorry kalau you terkejut dengan cara I ni. I ni bukannya pandai berbual sangat. Tapi I betul-betul nak kenal dengan you. Oh. Kenapa you tak bagi tahu pasal abang you? Kenapa you marah ke? Tak adalah. I tanya je. I ingatkan you yang ajak I datang sini. Memanglah I ajak. Tapi bukan sebab abang I je kan? Maksud you? Maksud I, of course lah I nak you datang juga. Sebab dia tengok dekat je ni. Adik! Oh, adik dengan Jasmine. Abang ingat Jasmine dah balik. Oh ya, I nak balik dah. Oh, yeah, by the way, thanks for dinner tonight. Oh ya, no problem. By the way, thank you juga sudi datang. You okey ke drive malam-malam ni? Kalau tak okey, stay dekat sini. Ingat Ha, betul juga tu. Lagipun dah 5 malam ni. Kesian kat you. See, abang I pun setuju. So, No, it's okay. I dah biasa dah drive malam-malam macam ni. okay. Alright. Bye. Future sister-in-law. Bye. Drive safe. Sing ni kau bang Suka? Apa yang wangi sangat abang ni? Selalu tak macam ni pun. Wangi? Abang rasa biasa je. Dah lah tak. Yang ni luar biasa. Cuba abang bagi tahu abang lagi mana sebenarnya. Okey. Adik tak ada kelas kan hari ni? Apa kata adik teman abang? Kita pergi jumpa Jasmine. Jasmine? Ya, Jasmine. Abang betul-betul sukakan Jasmine ke? Betul? First time abang nampak dia, abang dah dapat rasa dia lah jodoh abang. Lagipun adik tahu kan, abang ni susah sangat nak jatuh cinta pandang pertama ni. Tapi bila dengan Jasmine tu, perasaan dia berbeza. Dia ada ciri-ciri perempuan idaman abang. Hari ni Hari ni tak boleh lah. Adik ada hal. Alah, hal apanya? Tak penting sangat kan? Temankanlah abang. Kejap je. Please. Lagipun, Jasmine pun setuju nak kenal dengan abang lebih rapat. So, abang naklah tunjuk yang abang bersungguh nak kat dia. Jomlah adik. Temankanlah abang. Lagipun adik dah janji kan nak tolong abang? Jom. Thank you kesayangan abang. Nanti abang belanja adik, okey? Belanja? Interesting. Jom.
Hana, Syafiq. Dah lama sampai? Hai. No, kita orang baru je sampai. Order pun belum lagi. Apalah, I ambil order, guys. Nak apa? Alright, bagi I hot latte and mantau. Adik? Okay. I nak butter. Butterscotch latte and with slide, right? Yes. You ni tahu-tahu je kan? Of course I know. Okay, wait ah. Alright. Sekejap. Adik sebelum makan sini ke? Sampai Jasmine boleh tahu order adik. Kadang-kadang je. Abang, rumah kita area cafe ni je pun. Okay, korang. Order korang will arrive soon. Oh, okay. Jasmine, abang, ada yang toilet jap. Korang berak dulu. Okay? Hai. Jasmine. I ni orang biasa je. I'm not a sweet talker. Tapi I betul-betul ikhlas nak kenal dengan you. It's okay. I suka lah orang ikhlas. Baik. Macam I cakap semalam, I okay nak kenal dengan you. Tapi kita slowly, okay? Mestilah boleh. Alright. Okay. Adik, agak-agak kan? Apa yang abang boleh buat untuk pikat Jasmine? Tak pun adik tahu tak apa Jasmine suka? Tanya dia. Alah, tolonglah abang. Lagipun abang malulah nak tanya dia. Abang dapat green light nak kenal dia. Tanya lah sendiri. Dah, nak masuk bilik. Naik. Kenapa kau sakit sangat? Kenapa nak kena jealous dengan abang aku sendiri? Patutnya aku happy untuk dia. Sial. Hello? Hana, you busy tak esok? Esok? Tak tahu lagi lah. Kenapa? I tak cukup staff lah esok. You boleh tolong I tak? Okey. Boleh? Hana? Are you okay? Suara you lain. You ada problem ke? Oh. Nothing. I tengah berfikir je tadi. You fikir apa? Jangan cakap you fikir pasal I pula. Kalau I cakap yes, yang I tengah fikirkan you, macam mana? Then, teruslah fikir pasal I. Takkan I nak alang pula kan? Bahaya tau kalau I fikirkan you. Okay. Kalau you fikirkan I, tell me exactly what you think about me. Ni, kalau I cakap, you tak boleh tidur malam tau tak? Really? Ya. You ni nakal juga You nakal lah.
Kau ni dah kenapa? Tersenyum, tersengih seorang-seorang. Tilamu cinta ke? Obvious sangat ke? Obvious sangat lah, brother. Aku tengok muka kau ni, aku macam dah boleh nampak rasa bau nasi minyak, kau tahu tak? Kau ni, mandai je. Ceritalah kat aku. Siapakah perempuan yang berjaya memikat hati kaum baik aku yang pemalu ni? Nantilah aku cerita. Kau tunggu je. Sampai masa nanti, aku sendiri yang bawa kau pergi jumpa dia. Okey, Ya, janji deal. Sekejap. Maksudnya, aku seorang je lah singgah dalam office ni. Boleh? Girlfriend. Rehana. Girlfriend Rehana. Girlfriend Rehana. Thanks tak? Sebab hari ni dia tolong I. Kalau I seorang-seorang, I tak tahu apa jadi. No problem, I okay je. At least, I boleh spend time lama macam ni dengan you. Sian dia. Penat Tapi I ada cara nak hilangkan penat ni. Apa? Oh, babe. Sorry, babe. I kena gerak. Amboi. Happynya dia abang seorang ni. Chat boyfriend ke tu? Boyfriend? Adik mana ada boyfriend lah. Borak dengan classmate lah. Pasal assignment. Borak dengan classmate? Senyum-senyum macam tu? Macam pelik je. Abang ni. Abang bukan apa. Abang gurau je tu. Ni abang nak ingatkan. Yang abang seorang je lelaki yang boleh bahagiakan adik abang seorang ni. Abang ni, adik takkan lupa lah apa abang cakap. Abang seorang je boleh bahagiakan adik. Dunia akhirat. Adik takkan lupa and adik takkan pernah lupa. Abang jangan risaulah. Dalam hidup adik ni, cuma abang je yang ada. Tak ada lelaki yang lain boleh gantikan tempat abang. Love you, bang. Yelah. Hi. Sorry, can I order? Dua je? That's all? Alright, thank you. Hari tu aku nampak adik kau lepak dekat kafe Hujung Simpang tu. Rapat pula dia dengan owner kafe tu. Maksud kau? Dengan Jasmine? Biasa je. Lagipun, diorang memang dah kenal lah. Tak ada lah. Kau pantau sikit lah Rehana tu. Jangan bagi dia dekat sangat dengan Jasmine tu. Kenapa pula? Kau kenal ke Jasmine? Dululah. Kau tahulah perangai dia macam mana. Tak semua apa yang kau nampak depan mata sama dengan apa kat belakang. Dah halang kau cakap pasal Jasmine kan? By the way, dia lah perempuan yang buat aku angau tu. Kau ni biar betul.
Ya, betul. Aku sebenarnya memang dah plan nak serius dengan Jasmine. And ya, aku dah fikir masak-masak dah, Adi. Well, kalau kau dapat ubah Jasmine tu, maksudnya kau power. Hai. Nice, babe. Itu tak? Abang ni. Dia teks saya. Dia cakap tolong mama malam. Dia tahu kau apa pasal ni? Tak. Tiba-tiba je. Jasmine, I ajak you datang rumah ni sebenarnya I nak bagi ni dekat you. Dan I kalau boleh nak Raihana jadi saksi yang I betul-betul dah jatuh cinta dengan you. I kalau boleh, I nak melamar you. Jasmine. I sumpah tak expect abang I buat macam ni. Ya tak nak abang you. Okay. You anggap dia cincin ni dari I, okay? You simpan je. Okay? I nak tinggal sini please.
Ada kat dalam Masuk tau. Adik. Abang! Cepatlah keluar! Tutup pintu! Tutup pintu! You okay? Are you alright? Ini kelakar lah. Okay, wait. I naik tandas sekejap. Oh, okay. Kejap ah. Alright. Abang! Adik dah balik. Abang? Abang! Jasmine dah ada orang lain. Abang cakap apa ni? Jasmine dah ada orang lain. Abang nampak sendiri dengan mata abang dekat handphone dia. Dia save nama lelaki itu, My Love. Kenapa, Dik? Kenapa? Kenapa bila abang nak rasakan kebahagiaan tu? Kenapa abang nak rasa bahagia? Abang kena benda macam ni? Apa salah abang? Apa salah abang? Abang cuma nak rasa bahagia macam orang lain. Hai sayang. Hello, Jasmine. Rasa tak boleh teruskan hubungan ni. Sayang, apa yang cakap ni? I nak putus. I tak nak buat abang kecewa. No, sayang. You kenapa ni? No, Jasmine, tak faham. I tak sanggup, I tak boleh tengok abang sedih. I tak nak betray dia, Jasmine. Sayang, I nak kita settlekan today. You datang kafe? Kita jumpa, okey? I jumpa you kat kafe mana ni?
Kenapa you tinggal I macam ni? Sedangkan kita sayang each other, right? Jasmine. I'm sorry. Jasmine. Ini semua sebab abang I. Abang I percayakan I sangat. I tak nak kecewakan dia. No. No, sayang. I tahu I boleh bahagiakan you and I know abang you akan faham. Jasmine, no. I tak boleh. I'm sorry, I tak boleh. No. I tak boleh. Rena! Balik sekarang. Abang. Balik! Yes, come on. Hana! Hei, Hana! Hana! Macam ni kau balas kasih sayang aku. Kau sedar tak kau tipu aku, adik? Benda ni semua jadi sebab kau lah. Kau sendiri yang cakap kau je lelaki yang boleh bahagiakan aku. Itu bukan alasan untuk kau jatuh cinta dengan perempuan. Kalau kau boleh jatuh cinta dengan perempuan lain, kenapa aku tak boleh? Salah ke aku suka perempuan? Aku tak ajar adik aku jadi macam ni. Memang. Sebab kau ajar aku untuk sayang kau seorang je lah. Faham tak? Aku ni dah tunaikan semua lah. Semua. Tapi kau janji nak sayangkan aku seorang je. Tapi sekarang kau nak gantikan tempat aku dengan Jasmine. Apa semua tu? Kau ni memang dah melampau. Kau ni sebenarnya lagi teruk ah. Tak cukup nak gantikan tempat aku dengan Jasmine. Sekarang ni kau nak gunakan aku untuk dapatkan perempuan yang aku suka lah, sial! Kau ni memang fikir perasaan kau je kan? Tak fikir perasaan aku kan? Kau dah fikir perasaan aku tak? Tak. Kau tak pernah fikir perasaan aku. Pergi mampus lah! Langit berbicara tentang rahasia yang kita simpan. Kita hanya hanyut dalam rasa, tak boleh hidup dalam bahagia. Rindu ini luka yang tak berdarah. Adik kena tolong abang. Tapi dalam diri Jessie, adik boleh buat apa je untuk Awan sayang adik. Betul ni? Betul. Okey, adik kena tolong abang pick someone. Aku dah tak percaya adik. Tak sempat pula nak tipu abang. Adik buat semua ni cuma untuk buat abang happy, tahu tak? Ni abang nak ingatkan, yang abang seorang je lelaki yang boleh bahagiakan adik abang seorang ni. hati ini Abang ni, adik takkan lupa lah apa abang cakap. tiada siapa Abang seorang je boleh bahagiakan adik dunia akhirat. Adik takkan lupa and adik takkan pernah lupa. Abang, remember our promise? hati ini. Cuma abang je boleh bagi ke adik. Masa tu juga abang. Kebahagiaan abang, kebahagiaan adik juga. Takkanlah nak rosakkan impian abang. Sekarang kau nak gunakan aku untuk dapatkan perempuan yang aku suka lah, sial!
Kau tak pernah fikir perasaan aku. Bagaimana tak? Aku lepaskan kau demi dia, walau hati ini selamanya luka. Sayang, please. I nak jumpa you for a last time, please. Tak boleh. Abang kat rumah. Oi, jangan tipu I. I tahu abang you tak ada kat rumah. Kereta abang you tak ada. Jasmine. Aku sanggup berkorban segalanya demi lihat dia bahagia. Kau dunianya, aku hanya bayang yang kau pandang bila malam datang. Cinta kita hanyut dalam rasa, tapi demi dia aku rela lupa. Cinta kita tak boleh bersama. Aku sanggup berkorban segalanya